Hai, apa khabar semua? Kita sekarang dalam bab 4 iaitu persamaan serentak. Dalam video ini, kita akan cuba bersama-sama untuk menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu iaitu dalam kes khas. Kes khas ini bermaksud kita hanya akan ada satu penyelesaian sahaja untuk persamaan serentak yang kita akan selesaikan selepas ini tanpa membuang masa. Jom kita lihat soalan tersebut. Selesaikan persamaan serentak berikut. 2y tolak x campur 5 bersamaan dengan kosong dan x kuasa 2 tolak xy tolak 2y kuasa 2 campur 10 bersamaan dengan kosong. Persamaan 1 tentulah adalah persamaan linear dan persamaan 2 ialah persamaan kuadratik dalam dua anu. Kebiasaannya kita akan ungkapkan x dalam sebutan y untuk persamaan yang pertama iaitu x dia akan menjadi 2y campur 5 kerana negatif apabila kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi x bersamaan dengan 2y campur 5. Ini cikgu namakannya sebagai persamaan yang ketiga dan kita akan gantikan ke dalam 2. Maksudnya adalah apa saja nilai x, dia akan menjadi 2y campur 5. Nampak? X kuasa 2 menjadi 2y campur 5 kuasa 2 tolak y dan kita akan letak 2y campur 5. Ni cikgu tukar. Tak apalah. X berada di belakang dan y berada di hadapan. Tolakkan dengan 2y kuasa 2 campur 10 bersamaan dengan kosong. Jadi nilai x kita sudah gantikan dengan 2y campur 5. Seterusnya kita akan melakukan proses pengembangan iaitu 2y kuasa 2 menjadi 4y kuasa 2. 2 darab 5 darab 2 menjadi 20y campur 5 kuasa 2 menjadi 25. Negatif y darabkan dengan 2y menjadi negatif 2y kuasa 2. Negatif y darabkan dengan positif 5 menjadi negatif 5y. Yang lain kita salin balik sahajalah. Seterusnya kalau pelajar lihat di sini, bagaimana untuk kita memudahkan persamaan ini? Kalau pelajar lihat di sini, 4y kuasa 2 tolak 2y kuasa 2 tolak 2y kuasa 2. Nilainya adalah kosong. Dan 20y tolak dengan 5y menjadi 15y. Dan 25 campur 10 menjadi 35. Apabila kita memudahkan persamaan ini, dia menjadi 35 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 35 dan darab bila kita pindahkan menjadi bahagi. Maka kita hanya dapat satu sahaja jawapan. Seterusnya kita akan gantikan nilai y ke dalam persamaan 3 untuk mendapatkan nilai x. Maka x kita tadi adalah 2y campur 5. Apabila kita gantikan dengan negatif 7 per 3, maka 2 darab negatif 7 per 3 campur 5 kita akan dapat jawapan 1 per 3. Pelajar boleh semak dengan menggunakan kalkulator. Jadi ini adalah kes khas yang cikgu maksudkan tersebut. Mari kita cuba satu contoh. Selesaikan persamaan serentak berikut. Kita ada dua persamaan. Ini kita namakan persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Jadi, persamaan pertama adalah linear. Kita akan mengungkapkan x dalam sebutan y. Maka x bersamaan 7 tolak y. Kita namakan ini persamaan yang ketiga. Jadi, kita akan masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan yang kedua. Maka x kuasa 2, dia akan menjadi 7 tolak y kuasa 2 tolak xy. X sudah pun menjadi 7 tolak y. Dan kita ada y. Tolakkan dengan 2y kuasa 2 bersamaan dengan 14. Kemudian, kita akan kembangkan 7 tolak y kuasa 2 ni dengan cara yang cepat. 7 kuasa 2 bersamaan dengan 49. Yang kedua, 7 darab negatif y darab 2 bersamaan dengan negatif 14y. Dan yang terakhir, negatif y darab dengan negatif y menjadi positif y kuasa 2. Kemudian, tolak. Kita akan kembangkan persamaan ini. Maka, negatif 7 darabkan dengan y, negatif 7y. Negatif darab negatif bersamaan dengan positif y darab y kuasa 2. Tolakkan dengan 2y kuasa 2 bersamaan dengan 14. Apabila kita lihat di sini, y kuasa 2 campur y kuasa 2 bersamaan dengan 2y kuasa 2 dan tolakkan dengan 2y kuasa 2 menjadi kosong. Jadi kita boleh hapuskan
Y kuasa 2. Kemudian, kita ada negatif 14Y tolakkan dengan 7Y menjadi negatif 21Y. 49, kita akan pindahkan 14 tolakkan dengan 49. Nilainya adalah negatif 35. Maka, nilai Y adalah negatif 35 perkan dengan negatif 21. Nilainya adalah 5/3. 5/3 juga kita boleh tulis sebagai 1/2/3. Jadi dalam kes ni kita cuma ada satu saja nilai Y. Maka untuk mencari nilai X, kita akan gantikan ke dalam persamaan yang ketiga, iaitu X bersamaan dengan 7 tolak Y. Maka Y tadi nilai kita adalah 5/3. Jadi 7 tolak 5/3 nilainya adalah 16/3. 16/3 juga kita boleh tuliskan sebagai 5/1/3. Bagaimana? Mudah kan? Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. So, if you want us to create more videos like this, then like and share this video with your friends. Like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. And for thousands more videos like this, go to this link down here. And finally, subscribe to us by clicking on my face.